وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم على خلفائي رحمة الله. Ni satu lafaz. Orang mengaji kaedah panggil ala khulafai, ta'alluq dengan mahzuf jadi khabar muqaddam. Rahmatullah dipanggil mubtada muakhar. Nah, sebab ada setengah-setengah apa dia hadis mari dengan lafaz lain, rahmatullahi ala khulafai, susun macam tu. Nah, supaya kita bercakap dalam bentuk selawat, ada orang susun kata as-salatu wassalamu ala rasulillah, susun begitu pai mubtada khabar. Ada pula orang susun alaihi salatu wassalamu. Nah, as-salatu wassalamu alaihi. As-salatu mubtada wassalamu atas, alaihi tak ada masuk khabar. Dia panggil tertib. Ada pula cakap alaihi salatu wassalamu. Jadi alaihi khabar muqaddam, as-salatu mubtada muakhar. Kedua-dua tu ya. Ni pasal adalah hadis ada orang dia lafaz ala khulafai rahmatullahi. Ada setengah lafaz rahmatullahi ala khulafai. Tu hak Syekh Zabidi buat mari dia di bawah tu. Baik, apa arti ala khulafai? Atas segala khulafa, jamak pada khalifah. Yang kita maklumnya bila kata khulafa ar-rasyidun, iaitu sahabat 4 kan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khulafa ar-rasyidun, khulafa al-arba'ah. Ni khulafa hak umum. Khulafa jamak pada khalif. Apa asal arti pada lugah? Yang menggantikan. Kalau itu khulafa segala pengganti. Manakala idhafah pada ya ala khulafai, atas segala pengganti aku. Murad siapa? Ulama. Sampai dia panggil juga al-ulama khulafa'ur rusul. Para ulama itu segala yang menggantikan rasul. Sebab tu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita dah jarak jauh bukan, dah 1400 lebih dah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal kita ni akhir bukan main. Tapi walaupun jarak masa tu jauh, tapi pengganti-pengganti ada bersambung-sambung. Dia guna ala khulafai rahmatullah. Ini merupakan doa pula. Atas segala pengganti akulah rahmat Allah diturunkan. Sebagaimana kita ada berdoa klik dia. Nah, as-salatu wassalamu ala rasulillah, semoga rahmat dan selamat turunkan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sendiri pun ala khulafai rahmatullah, atas segala orang yang mengganti aku rahmat Allah turun. Tengok. Hati ayat tu mulia. Sebab itulah bagi para ulama dia jaga dengan dengan bersih hati dia. Itulah kita hidup di kemudian ini selamat bila kita ikut para ulama. Jangan kita terpedaya dengan kata-kata ulama manusia seperti kita tak dijamin betul. Jangan cakap gitu, mengeliru orang panggil. Mengeliru. Bila itlaq ulama, dia panggil maklum al-lafzu iza utliqa insarafa ila al-kamil. Tu hadis kanak kita bila al-ulama ayil kamilun al-amiluna bi ulumihim, ataupun dikait al-ulama billah. Tu murah tu dah maksud dia pujilah hadis tu. Tak ada kena duk hurai dah. Bila itlaq ulama itu murahnya. Maka sini panggil pula khulafa. Ulama wazannya sama. Ulama jam'u alim, yang sangat pandai, sangat bijak, sangat berpengalaman. Sini pula dia guna khulafa jamak pada khalif, segala yang mengganti. Dia akui bahawa ulama pengganti dia. Sebab jangan kita menghina-hinakan. Kita ucap ulama manusia seperti kita tak dijamin betul.
Tanah perasaan itu menyebabkan kita orang kemudian ni jadi kelonggaran lah. Kalau sekeru dipulah tinggal jadi longgar. Tani panggil. Ini satu ucapan kadang keliru. Ulama tak dimaksum, betul. Nah, tapi maksud adalah dijagai oleh Allah. Sebab tu bila tersebut mereka, sunat kita dah rahimahumullah. Para ulama rahimahumullah. Kalau kita tak doa pun, Rasul doa dah ala khulafai rahmatullah. Kemana itu? Kan? Atas segala pengganti aku rahmat Allah. Lalu orang tanya dia, qila, dikatakan, maknanya qila ai fi su'al ataupun qala ba'du sahabah. Lalu puak sahabat tanya, wa man khulafa'uka? Tanya. Bila dia kata atas segala khalifah aku, ialah rahmat Allah turun ke atasnya. Lalu ditanya, wa man khulafa'uka? Dan siapakah tuman istifham? Siapakah segala pengganti engkau? Nah, maka ia jawab, qala, jawab ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah allazina yuhibbuna sunnati wa yuallimunaha ibadallahi. Itu dia jawab. Iaitulah orang-orang yang kasih cinta akan jalananku. Sunnah pada lurah, mana tariq. Nah, ialah siapa khulafa aku itu? Orang-orang yang kasih cinta akan jalananku, yang telah ku tinggalkan, mereka kasih ke jalanan aku. Bila dia kasih tu dia belajar. Tak ada mana kasih tak belajar. kasih belajar tak. Tengok orang bila kasih cinta tak berdiam diri kan. Tengok bila jatuh cinta ke apa, tak berdiam diri, tidur pun tak lelap. Tak leno bila jatuh cinta. Kan? Jatuh cinta ke kawan. Ada sesuatu, halo. Apa tu? Saja. Orang kata Kelantan, saja ya. Saja ya. Apa saja dah nak dengar suara pun tak apa dah, hilang dah kerinduannya. Begitu rupanya. Maka dia kata orang yang kasih cinta akan jalananku. Tak ada arti kasih tidak turut belajar. Kan? Lepas tu mai kait pula wa yuallimunaha, dan ajar mereka itu akan sunnati, ajar akan ibadallah. Maka nak ajar boleh kalau tak ulama. Ini maknanya walaupun tak ada sebut kata ulama, mana orang yang mengajar pula akan hamba-hamba Allah. Ini Nabi SAW doa rahmat ke atas mereka itu. Pak kita nak menginjau, nak mengejik, jangan. Nah, itulah bila tersebut ulama, sunat kita doakan rahimahumullah. Qaddasallahu asrarahum. Semoga-moga Allah membersih, menyucikan hati mereka. Kita doakan. Sebut-sebut sahabat kita doa khusus radhiyallahu anhum masalan.